Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Okey, assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi hadir pada sesi perkongsian saya pada malam ini. Sama-sama kita pelajari ilmu-ilmu yang baru yang ada di Synergetic ni, insya-Allah. Okey, Amin boleh next. 80 mata memandang, terima kasih. Terima kasih yang sudi hadir pada sesi malam ni. InsyaAllah akan bertambah berperingkat . Okey, seperti mana yang kita tahu, apakah itu automatic arbitrage? Okey, ribuan transaksi kecil. Okey, satu keuntungan harian, automatic arbitrage melaksanakan ribuan transaksi kecil berbanding satu transaksi besar Synergetic. MEV Bot memacu strategi ini dengan mengimbas blockchain secara berterusan dan melaksanakan transaksi dalam tempoh milisaat. Okey. Seperti mana kita nampak bawah ni sebelum-sebelum ni, yang mana yang terlepas pandang boleh tengok sesi webinar yang lepas. Saya dah banyak kali dah ulang dah benda ni. Okey, yang pertama adalah kita imbas . Okey, kita imbas. Okey, yang kedua kita tapis, filter, yang mula-mula scan, lepas tu kita filter, lepas tu kita laksanakan, lepas tu kita kumpul, lepas tu kita papar. Okey, boleh nampak dekat bawah tu. Okey, ribuan, okey, boleh nampak dekat bawah tu keuntungan kecil ribuan kali setiap hari. Step 1, profit non-stop. Okey, Amin boleh next. Okey, boleh nampak dekat sini panduan arbitrage. Okey, parameter. 1 hari bulan 10, dah tak ada yang percuma . Sementara masih percuma ni, itu saya cakap, anda cepat-cepatlah ajak sahabat-sahabat anda yang berada di luar sana tu, cepat-cepatlah ambil grab peluang ni dulu. Okey, bermula nanti kalau dah start je 1 Oktober nanti barulah nak join. Masa tu dah kena beli dah. Dah kena beli dah bot ni dengan harga RM199.99. Okey. Bagaimana dia punya keuntungan dia untuk arbitrage? Kita ada 2 saja produk sebenarnya. Yang ini untuk arbitrage dulu. Okey, boleh nampak dekat sini 10 ke 12% per hari. Memang tinggi. Kenapa tinggi? Nanti saya akan terangkan, saya akan kupas. Okey. Capacity pool terhad. Apabila penuh, package tidak lagi tersedia. Okey. Ya, lepas tu tiada peluang, tiada pelaksanaan. Itu je kita kena ingat. Synergetic ni memang tak nak ni . Kita punya bot memang dah set up betul-betul tiada peluang, memang tak ada pelaksanaan tu. Dia tak nak rugi . Okey, boleh nampak dekat bawah tu sebelum ni kita ada hanya 3 saja. Pro 1, Pro 2 dan Pro Max. Okey, tapi atas permintaan ahli-ahli, ada yang nak ambil peluang, yang tak mampu, tak berapa nak ada duit. Termasuklah saya pun sama, okey. Jadi nak ambil peluang juga, jadi minta demand dengan pihak company. Jadi kita ada tambahan package baru yang dinamakan dengan Lite. Anda boleh bermula dengan modal RM300 sehingga RM999. Bagaimana perkongsian dia? 60 untuk kita, untuk anda, dan 40 untuk protokol. Okey, untuk structure, okey. Contoh simulasi dekat sebelah ni, bermodalkan 1000, jadual pulangan modal dalam 6 minggu. Setiap minggu sama minggu pertama, ketiga 5%. Okey, lepas tu minggu keempat. Okey, setakat ni yang awal-awal hari tu yang ambil selepas trial, saya baru dapat 2 hari lepas. Untuk minggu kedua dah selesai dah tu. Okey, untuk minggu kedua, lepas tu next pula untuk minggu ketiga. Dia dah ada siap-siap dah timetable dia tu. Timetable dia tu dia punya tarikh pembayaran itu. Siapa yang dah beli dia nampak dekat situ. Bila kita login tu bahagian tengah tu. Kita scroll sikit ke bawah, boleh nampak kat bahagian tengah tu. Okey, pada minggu keempat boleh nampak 10%. Okey, lepas tu minggu kelima 25% dan minggu terakhir 50%. Modal dipulangkan saja komplit je minggu ke-6 tu terus dia ni, terus bagi profit terus. Sama juga macam trial sebelum ni, yang 3 hari tu. Okey, lepas tu dah dapat 100% modal dan terus untung terus dapat dekat situ. Ada yang tanya, berapa lama tuan 6 minggu? 6 kali 7, 42 hari. Okey, jelas Okey, Amin boleh next. Yang ini boleh tengok juga tu. Sesi recording saya sebelum ni, kalau anda tengok, anda pasti faham. Okey, arbitrage automatic bot. Model pemulangan modal berperingkat. Nampak dekat situ. Tambah plus untung harian tinggi. Kenapa untung harian tinggi? Sebabnya 1+1. Sebelum ni MEV punya bot dah combine dengan untuk automatic arbitrage punya bot. Tu yang dia jadi boleh bagi kita untuk profit yang tinggi. Okey, dengan 42 hari. Sebelum ni kalau kita compounding pun 21 hari kan. Okey, boleh nampak kat sini. Package arbitrage pro, Lite. Okey, boleh nampak kat situ 300. Anda ada 300, anda boleh bermula. Kalau sebelum ni anda dah ambil kan package harian kan, MEV kan. Lepas tu anda dah compounding pun.
yang dah compounding, yang nampak peluang kan. Lepas tu okey, anda boleh ambil dekat sini. Tu nampak tu. Admin dah siap bulatkan tu. Boleh nampak dekat sini 300 sehingga RM999. Okey. Lepas tu kalau anda ada kemampuan, anda boleh nampaklah dekat situ. Dekat bawah ni, Pro One ni, okey. Pro One anda boleh nampak dekat sini 1,000 sampai 3,000. Yang ini sama. Yang ni semua sama. Okey, lesson boot sama juga dekat sebelah ni. Okey, lepas tu untung harian 10 ke 12%. Okey, yang apa ni pula, peraturan eksklusif. Okey, sama juga. Tiada peluang, tiada pelaksanaan. Ganjaran rujukan yang tengah berjalan sekarang ni. Sama juga. MEV pun sama untuk apa ni 8%. Kalau sebelum ni hanya dapat sekali. Tapi 2 hari ni tak kira asalkan tim di bawah anda. Itulah kelebihan kepada leader-leader yang buat. Nampak syarikat bagi kepada anda. Jadi ambillah peluang ni. Ajaklah sahabat-sahabat anda yang masih belum lagi ambil peluang, ambillah peluang cepat-cepat dekat sini. Okey, ganjaran rujukan Atomic Arbitrage 3 lapisan. Yang pertama sekali, 10%, yang kedua 2%, atas upline 2% saja dan atas lagi 1%. Kenapa? Sebabnya kita yang buat, kita yang guide kita punya team, jadi kita layak untuk dapat 10%. Bukannya kita buat kerja tapi orang atas yang dapat. Okey. Sama juga dekat sini, peraturan dia boleh nampak dekat tengah-tengah bawah ni. Okey, tiada peluang, tiada pelaksanaan. Yang ini saya dah terangkan dah, minggu pertama sampai minggu ketiga modal dipulangkan 5%. Lepas tu minggu keempat boleh nampak dekat sini 10%, minggu kelima 25% dan terakhir 50% dan berserta terus dengan keuntungan. Keuntungan nak tengok dekat mana? Lepas anda beli package tu bawah sekali tu. Anda boleh nampak dekat tu. Yang hijau tu kan, itulah keuntungan terkini yang akan ditambah setiap hari. Akan bertambah Okey, jelas. Admin boleh next. Okey, boleh nampak dekat sini MEB VS Atomic Arbitrage. Bandingkan package pelaburan sinergetik. Ada 2 package saja. Tak ada lebih kalau ada yang siapa-siapa PM anda ke apa ke, tak ada. Benda tu takkan berlaku Jadi setakat ini hanyalah 2 saja package. Okey, yang pertama package MEV Note, teknologi MEV, keuntungan harian 5 ke 7%. Okey, 100% modal dipulangkan selepas 90 hari. Okey, tiada profit pada hujung minggu dan cuti umum. Package maksimum 1,500. Tapi yang terbaru ada tier 5 dan tier 6. Okey, anda boleh tengok bila anda dah login tu, pergi bahagian invest tu, anda boleh tolak yang bulat kecil, bulat besar tu sampai tier 4 tu, anda boleh leretkan ke kiri, anda boleh nampak tier 5 dengan tier 6. Okey. Lepas tu package dekat sini, package MEV direka untuk pulangan harian yang stabil. Hari-hari ada mau, hari-hari mau. Okey. Boleh nampak kat situ. Okey, lepas tu apa dia pula? Package Atomic Arbitrage. Teknologi MEV plus Atomic Arbitrage. 1+1. Dia dah bergabung. Jadi memang logik akal dan sihat. Kita boleh fikir kat situ. Keuntungan harian dia 10 ke 12%. 100% modal dipulangkan secara berperingkat setiap minggu. Yang tadi saya terangkan tadi. Minggu pertama sampai ketiga 5%. Okey, lepas tu bawah tu profit setiap hari termasuk hujung minggu dan cuti umum. Hari-hari mau. Dia tak ada cuti. Kalau macam sebelum ni, siapa yang ambil MEV dengan compounding, okey, ada tambahan 5%. Baru ni kan, Muhyiddin Rasul kan. Jadi setiap bila kita log in tu, notification yang terkini tu dekat atas sebelah kanan tu, tolong baca. Saya tengok ramai yang tak klik bahagian loceng tu. Anda cuba baca, ambil masa, baca. Sebabnya itu adalah info-info terkini dan biasanya akan pop up terus dekat platform kita, dekat bahagian hadapan tu. Kita log in je akan ada. Macam sesi webinar malam ni, macam yang package-package terbaru, segala update akan duduk di dalam platform kita. Okey, jumlah pelaburan fleksibel, kapasiti kolam terhad. Okey, package Atomic Arbitrage menggabungkan teknologi MEV dan Atomic Arbitrage untuk menawarkan prestasi yang lebih tinggi, pembayaran yang lebih kerap serta peluang pendapatan yang lebih baik. Sebab itu admin dia siap-siap boldkan dan tulisan warna kuning boleh nampak dekat situ. Okey, tab 1, profit dan stop. Okey, admin boleh next. Hari ini dah sesi webinar saya yang ke-8 dah ni yang siapa yang masih baru, anda minta kepada leader-leader anda minta untuk ni untuk tengok sesi. Ada sesi recording Okey, kuasa gandaan untung tanpa had. Tukar untung harian anda kepada duit berlipat ganda. Untung harian, okey, yang ini untuk yang ambil package untuk compounding. Okey, untung harian tambah 5% bonus compounding. Sabtu dan Ahad, okey, dan cuti umum tetap nikmati 5% bonus compound. Siapa yang beli MEV, lepas tu dia compound, inilah kelebihan dia. Ada tambahan 5%.
Minimal lock hanya 21 hari. Okey, boleh diteruskan tanpa had. Lepas 21 hari, hari ke-21 tu, dah selesai tu, dia akan keluar balik. Yang kita klik button compound warna hijau tu, dia akan menyala balik. Dan kita boleh pilih untuk di compound ataupun yang aktifkan. Yang aktifkan, lepas tu kita dah boleh withdraw kalau nak withdraw. Selagi kita tak klik off kan, dia akan terus berjalan. Itu saya cakap, bergantung kepada target kita. Okey, mula compound sekarang. Kuasa gandaan, pendapatan tak pernah cuti termasuk hari cuti. Senang cakap hari-hari mau. Pengeluaran bebas dilakukan selepas 21 hari dengan tempoh proses 7 hari bekerja. Okey? Jelas saya yang ni Okey, Amin boleh next. Sangat senang, sangat senang. Kalau kita betul-betul nampak peluang ni, kita faham betul-betul, kita apa saja package yang ada pada Synergetic ni, semuanya kita kena rasa sebenarnya. Bergantung kepada kita punya modal masing-masing. Okey, contoh nampak simulasi compounding package tier 4. Okey, contoh simulasi menggunakan package tier 4 dengan keuntungan harian RM50. Okey, package tier 4. Nampak minggu pertama, minggu pertama 290. Lepas tu campur dengan hujung minggu, nampak. Hujung minggu ada tambahan. Daripada terkumpul Isnin sampai Jumaat tu, ada tambahan, nampak RM29.73. Lepas tu total dia, dekat situ boleh nampak RM319.83. Sama lah juga, minggu kedua, lepas tu minggu ketiga dan minggu keempat. Total sekali boleh nampak dekat bawah tu RM2,294.15. Lepas tu boleh nampak dekat sini, sebelah kanan boleh baca dekat situ selepas 4 minggu apa yang terjadi. Jumlah keuntungan harian yang dikumpulkan, RM1,000. Jumlah keuntungan daripada SYN ni adalah singkatan untuk Synergetic. Daripada Synergetic Compound RM1,294.15. Jumlah terkumpul dalam Synergetic Compound RM2,294.15. Jumlah pengeluaran keseluruhan. Ini dah selesai semua sekali keseluruhan anggaran dia RM3,794.15. Tengok bawah sekali dalam kurungan modal kita hanya RM1,500. Nampak modal asal tambah dengan keuntungan RM2,294.15. Nampak keuntungan campur dengan Synergetic Compound. Nampak tak? Siapa yang faham betul-betul compound ni, kalau yang mana-mana yang join RM100 permulaan tu, kalau dah dapat nak tunggu anda completekan RM10.30 tu dalam 3 hari. Itu sebabnya mana-mana tim saya, kalau yang bermula dengan rendah tu, compound je terus. Tak payah tunggu dah, 21 hari saja. Untuk lebih, kita nak profit yang lebih kan. Itu tujuan asal kita kan. Okey, boleh nampak nota RM50 hanyalah contoh untuk memudahkan pengiraan. Keuntungan sebenar adalah bergantung kepada package dan prestasi harian. Bergantung kepada tier kita tu. Kita ambil package apa? Tier 1 sampailah tier 6. Yang terbaru kan? Ada 5 dan 6. Boleh nampak dekat situ. Okey, jelas? Okey, admin boleh next. Okey, nampak ni. Penerangan Synergetic Compounding. Buka potensi keuntungan tanpa had. Okey, package MEV sahaja. Untuk compounding, hanya package MEV saja. Kalau untuk arbitrage tak ada dia tak ada compounding. Jangan silap tu, sebabnya saya tengok ada juga yang silap tu. Ada yang leader satu lagi saya minta maaf Saya tolong terangkan betul-betul kepada tim anda. Jangan anda nampak 10% tu berbanding dengan 8% tu, jadi anda suruh dia. Anda cakap dengan dia, sebab ada yang mengadu kepada saya, kesian saya tengok. Dia mengharapkan, dia nak cuba, dia mengharapkan duit tak berapa nak ada. Jadi dia mengharapkan profit harian tu dulu. Dia nak rasa withdraw. Tapi anda suruh dia ambil package arbitrage, lepas tu dia tak dapat. Dah lock 42 hari. Dia tak dapat harian tu. Dia tak merasa lagi untuk withdraw. Jangan kesian. Kita kena sebagai leader ni, kita kena jujur. Jangan kita nampak pada 10% tu. Beza 2% je tuan-tuan. Tapi bila dia faham, dia bergerak, itu yang kita nak. Kita tak nak dia tak berapa faham, lepas tu dia tak dapat nak bergerak. Kesian kita punya tim. Okey, jelas ni sebabnya saya dah terima sebenarnya feedback daripada sahabat-sahabat yang lain. Bukan tim saya lah. Okey. Package MEV sahaja, nampak? Eksklusif untuk semua package. Daripada tier 1 sampailah sekarang ni yang terbaru, tier 5 dan tier 6. Okey, boleh nampak kat sebelah tu, compound 7 hari seminggu. Okey. Bonus 5% compound setiap hari. Hujung minggu dan cuti umum turut menerima 5% compound walaupun tiada keuntungan harian. Isnin sampai Jumaat dah ada keuntungan harian, tambah 5%. Jumlah terkumpul pada hari Jumaat tu, dia akan bawa kepada hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau contoh, cuti umum pada hari Jumaat sampai hari Khamis je lah. Jumaat, Sabtu, Ahad, dia akan tambahan 5%. Okay, jelas? Kenapa? Apa kelebihan sebenarnya untuk ambil compounding ni? Nampak tu? Dia akan jadi sebelah ni. Yang nombor 3 ni, unlimited note package. Sebelum ni kita beli MEV, lock modal 90 hari.
Tapi bila kita compounding, kita jimat masa sebenarnya. Memang kita tak ada dapat withdraw hari-hari. Kena tunggu, kena puasa 21 hari campur dengan proses withdraw pula dalam 7 hari. Okey. Jadi dekat situ sebenarnya kalau mana-mana faham, kalau ada yang dah beli sebelum ni 2, satu anda boleh buat untuk harian, satu anda boleh buat untuk bulanan. Senang cakap. Sebenarnya anda jimat apa? Sebulan dia dah habis tau. Daripada 90 hari dah jadi tinggal 30 hari termasuk dengan withdraw dah tu. Jadi next bulan anda dah boleh pergi kepada yang kedua dan ketiga sebenarnya. Daripada 90 hari anda boleh beli 3 kali. Bermakna 3 kali keuntungan tambah dengan 5% tau. Itu sebabnya saya suruh anda compound. Itu saja. Kalau yang nak harian juga, nak cuba juga, tak apa. Tak ada masalah. Dia bergantung kepada kita sendiri. Target masing-masing. Okey. Dia sangat senang. Synergetic ni dia buka sebenarnya daripada kita sendiri sebenarnya. Kita yang mencorakkan bagaimana kita nak generate duit kita tu. Okey. Apabila diaktifkan, package akan bertukar kepada unlimited note package. Daripada 90 hari dah pergi 21 hari sahaja. Nampak tak? Jimat tak masa anda agak-agak. Boleh buat profit lagi lebih tak? Walaupun modal tak berapa nak ada, tapi memang boleh. Memang siapa yang faham betul-betul, tu sebab saya suruh masuk kelas. Yang tak dapat masuk kelas, tolong tengok sesi webinar. Terima kasih 96 mata memandang pada malam ni. InsyaAllah, mari dengarkan saya, sama-sama kita belajar. Terus compound tanpa had sehingga anda memilih untuk di-compound. Sekiranya selepas 21 hari, okey, dah menyala dah button tu, tapi kita tak ada rasa nak pakai duit lagi, nak biarkan lagi, biarkan dia terus generate lagi, biarkan, tetap dapat. Tetap dapat tambah 5%, tetap berjalan profit tu. Sehinggalah sampai ke 90 hari pun kalau anda nak biarkan. Itu saja. Kalau yang mana-mana faham, dia memang tak tunggu dah. Dia memang akan cuba. Setiap package yang ada pada Synergetic ni, kita kena terokai bersama. Sebab kita adalah pioneer, kita adalah penggerak dan kita adalah leader sebenarnya. Tu saya cakap, yang biasa-biasa sebelum ni, yang ikut kita punya leader-leader, belajar untuk menjadi seorang leader. Sebabnya apa? Bila anda bermula dekat Synergetic ni, menjadi belajar untuk sama-sama dengan saya masih tengah belajar ni untuk menjadi seorang leader. Jadi dekat sinilah kita faham bagaimana kita nak gerakkan tim kita tu. Okey, tempoh compound 21 hari, okey, Synergetic compound akan dikunci selama 21 hari bagi memaksimumkan pertumbuhan keuntungan. Okey, boleh nampak kan? Selepas 21 hari apa yang terjadi. Okey, teruskan compound. Okey, daripada kita sendiri. Terus menjaga keuntungan dan menikmati pertumbuhan berterusan. Okey, boleh nampak dekat sini. Okey, atau OR ni yang tengah-tengah ni ada atau okey, di compounding lah. Okey, dan withdraw. Daripada kita sendiri. Itu saya cakap, kalau contoh anda ada target, okey, anda nak contoh nak hantar anak you ke, jadi kita kena withdraw lah awal, itu saja. Sebab kita dah tahu dah kan, 7 hari kan, keluarkan 100% modal bersama semua keuntungan yang telah terkumpul. Okey, boleh nampak dekat ni, flow dia sangat mudah, flow ringkas dia. Dia punya aturan dia. Yang pertama kita aktifkan, okey, lepas tu kita dah beli MEV. Okey, senang cakap, kita dah beli MEV. Okey, lepas tu kita terus compound. Ataupun kita tak nak, yang tak nak compounding tak apalah. Yang tak nak diteruskan dengan harian sajalah, dia dapat Isnin sampai Jumaat jelah, tak adalah tambah 5% dan tak adalah Sabtu Ahad atau cuti umum tu berjalan. Okey, sekiranya ada modal ataupun ada keuntungan dah withdraw harian tu, boleh tambah lagi dekat sini untuk ambil yang compound. Okey. Okey, lepas tu dah jalan 21 hari compound, lepas tu boleh nampak dekat sini keuntungan compound atau di compound. Continue. Teruskan ataupun ni, pilihan daripada kita. Tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya Aiman. Okey, jelas Okey, terima kasih 100 mata memandang. Okey, next Amin. Okey, boleh nampak kat sini. Peruntukan terhad tahap 5 vs tahap 6. Inilah dia package terbaru kita dekat MEV. Siapa cepat dia dapat akses ditutup secara kekal apabila penuh. Macam mana nak tahu penuh tak penuh, kita boleh nampak dekat situ. Dekat dalam tu juga waktu kita nak beli tu ada persen-persen. Dia sama macam arbitrage. Okey. MEV tahap 5, modal permulaan 1,500. Kalau anda ada 1,500 sebelum ni kan, ada yang saya tengok tim saya pun ada. Tuan, saya nak pump 2 kali. Saya ada 3,000. Dia kena beli 2 kali. Tapi sekarang tak payah. Kita boleh beli sekali saja. Sebabnya apa? 1,501 sampai ke 20,000. Anda duduk dekat mana? Dekat tier 5. Boleh nampak dekat situ kapasiti dana hanya 5,000 ke 5 juta. 5 juta tak banyak. Anda tengok macam banyak. Tapi sebenarnya tak banyak. Habislah. Pembahagian keuntungan nampak sebelum ni 80% kan. Tapi dekat sini anda ada 1,500, anda tambah RM1 saja. Dah naik dah kepada 90% user kita dan 10% saja platform. Tempoh sama 90 hari. Kalau nak cepat compounding,
Okey, bonus rujukan 8% sama, semua sama. Okey, sebelah ni boleh nampak untuk tahap 6 modal permulaan RM20,000 RM1 sehingga RM100,000. Yang ini kebanyakannya kadang-kadang orang ada main pool Ada juga yang saya tengok tim dah mula yang main pool pun ada juga. Okey, yang company pun ada juga. Okey, boleh nampak dekat sini. Boleh faham lah benda ni. Okey, kapasiti dana sama juga 10 ni lain, ni lebih sikit 10 juta. Okey, pembahagian keuntungan nampak tu besar dekat sini 100%. Tak ada untuk structure, tak ada untuk untuk company Boleh nampak kat sini Tempoh 90 hari. Kalau compounding lah. Boleh nampak lah dekat situ. Tambah 5% macam mana. Bonus rujukan pun sama. Naik taraf anda. Tab 1, profit non-stop. Okay, admin boleh next. Itu saja. Boleh nampak yang tu VIP. Ada kelebihan dia sebenarnya. Saya tengok dulu ada yang main pool. Okay, yang ini sama juga sebelum ni. Sekarang ni untuk pengumuman rasmi peralihan dan struktur sistem. Penutupan trial, pelancaran sistem, voucher dan penyelarasan harga booth. Fasa 1 yang untuk trial sebelum ni mula-mula awal dulu 100% dibagi percuma, lepas anda perlu jalankan booth sahaja. Tak perlu keluarkan modal. Lepas tu dia dah pergi kepada RM50 kena keluar modal sebabnya masa 100 tu memang tak lama. Dan ramai yang ambil peluang hanya macam main-main. Jadi saya tengok saya dah ikut daripada fasa awal fasa 100 tu. Jadi saya tahu, saya nampak ada yang cuba nak cuba tak jujur, berlaku tidak jujur, buat banyak-banyak akaun tapi hanya satu saja. Sistem kita ni memang dah ni dia boleh detect kita punya IP address semua tu, IP address telefon anda tu, jadi anda buat banyak akaun, lepas tu anda gunakan sama pula dia punya akaun tu memang tak dapat. Memang akan reject. Hanya satu saja yang dapat. Okey? Yang ini dah habis, dah tamat dah untuk fasa 1 ni, adalah trial dah. Sekarang ni fasa 2 ni bermula daripada 24 Ogos. Hari ni 26 kan? Okey, nampak ni ahli baru percuma 5% deposit voucher. Sah digunakan dalam tempoh 48 jam. Ahli baru yang baru register anda, kalau anda tolong sebagai leader, tolong investkan, tengok dekat atas tu. Bila anda sebelum deposit tu atas tu, dekat home tu ada keluar tu. Voucher tu. Claim tu dulu baru deposit. Sama juga kalau anda buat sendiri. Kalau anda tak claim benda tu, rugilah 5%. Banyak tu 5%, kalau RM1,050. Okey? Sah digunakan dengan syarat 2 hari sahaja. Anda dah register, dia dah kira dah start dari situ dah. Okey? Deposit 1,000 nampak ni. Semua ahli dapatkan secara automatik 5% arbitrage voucher. Ini lagi, tambahan lagi. Anda boleh nampak dekat bahagian event. Okey, tiada had tuntutan. Unlimited claim. Anda buat banyak kali pun dapat. Okey? Okey, yang ini yang fasa ketiga. Harga rasmi bermula 1 Oktober. Sama-sama kita tengok, sama-sama kita nantikan. Akses percuma dah tamat, dah tak ada dah. Macam kita sekarang ni, yang mana-mana dah bermula ni, ini adalah kita punya peluang dan rezeki kita. Okey, tapi kepada yang ke depan yang masih CCTV lagi, yang tangguh-tangguh lagi, tak nak bermula lagi, memang dia rugi, dia kena beli dah lepas ni. Untuk MEV, anda perlu keluarkan 100. Kurang 1 sen 100. Pengedapan senang cakap 100. Tapi untuk arbitrage 200. Okey, harga bot akan kembali kepada struktur asal. Boleh nampak lah ni kat bawah ni. Okey, kunci akses anda sebelum 1 Oktober. Nampak? Untuk menikmati penjibatan maksimum. Tebus sekarang. Tab 1, profit non-stop. Okey? Jelas Okey, admin boleh next. Okey, bonus referral tanpa had. Kini boleh dituntut tanpa had. Nampak? Sebelum ni hanya one off. Ada tim saya yang tanya, tuan kenapa tim saya sebelum ni dia beli MEV. Lepas tu yang harian dia tak compounding. Lepas tu dia ada duit, dia beli MEV juga. Lepas tu dia compounding, kenapa saya tak dapat? Bila dia compounding tu kenapa saya tak dapat? Bukannya itu dua package yang berbeza ke? Tak dapat, sebabnya kan saya cakap ada dua package saja, MEV dan arbitrage. Jadi dia beli je MEV, kita dah dapat sekali dah. Itu sahaja sekali. Tapi hari ini 2 hari boleh nampak dekat tu 26 dan 27, tak kira lah berapa kali dia nak beli pun, anda sebagai upline dapat terus dekat situ 8% untuk package MEV. Tapi untuk package atomic arbitrage 10%, 2%, 1%. Boleh nampak tu 3 peringkat kan, sama juga, sama dengan sebelum ni. Inilah dia. Itu sebab saya kejar masa sebenarnya. Sebab tim saya nak kerjakan yang ini juga. Sebab apa? Sebab tim saya memang dah transfer dah pun. Duit dah duduk dalam bank, saya tak simpan lama-lama. Itu bukan cara saya. Saya risau duit orang simpan lama-lama. Okey, tiada had tuntutan sepanjang tempoh promosi. Nampak? Tak kira lah berapa kali dia nak keluarkan modal, berapa kali dia nak beli package tu, anda tetap dapat. Inilah dia yang manfaat untuk leader. Nampak tak company bagi? Nampak? Sebab apa company boleh bagi ya? Anda cuba fikir sebab apa? Anda boleh tengok tu keuntungan berapa dah total sale tu. Itu saja. Bila ada keuntungan, company pasti bagi untuk leader-leader. Sama juga untuk bonus rujukan tu.
Pada awal-awal anda complete je 3 tu, lepas tu anda dah berpeluang dekat situ dah. 10, anda capai target 10, anda dapat 200. Mengikut rank masing-masing lah. Okay. Lepas tu 2 hari sahaja. Lebih banyak referral, lebih banyak gandaran. Memang logik akalah kita yang tim pengembang tu, saya cakap kita tim pengembang bermula di Malaysia ni ambil peluang. Buat. Yang tak pernah jadi leader, belajar jadi leader. Tak tahu, tanya dalam grup. Admin sentiasa jawab. Tak ada lagi admin tak jawab. Apa sahaja masalah anda, admin sangat-sangat membantu. Sebab itu saya berminat dekat Synergetic ni. Sebab admin sangat-sangat sporting dan sangat-sangat membantu. Okay, jelas Okay, admin boleh next. Jangan sampai bila kita nak jadi ikut-ikut orang, ikut-ikut leader, ambil peluang. Okay, inilah dia. Synergetic Arena akan datang. Nampak ni, masuki arena. Tab 1, Profit dan Stock. Apa dia ni? Inilah dia yang saya dah pernah sebutkan pada plan hala 7 syarikat. Yang roadmap kita tu, okay, yang blueprint tu, yang minggu lepas boleh tengok siapa yang terlepas. Okay, kita dah ada dekat sini dah untuk Game 5. Nantikan sama-sama. Saya tak nak cakap bila, sebabnya ini adalah surprise untuk orang yang alert. Okay? Jadi sama-sama kita nantikan untuk untuk sesi untuk Game 5. Ready. Saya pun tak sabar nak tunggu benda ni dah. Okay? Okay, terima kasih admin. Okay, boleh next. Kita dah ada dah. Kita perlu ikut je roadmap kita. Yang ini pun sama juga. Yang ini banyak orang yang terlepas pandang. Sebelum ni hanya ni. Sekarang ni ada 6, 7, 8 tambahan. Sebab apa? Sebab dah ada leader yang capai. Bila dah ada yang capai, tim dah berkembang. Jadi nampak benda tu. Pangkat company bagi lagi, upgrade lagi. Boleh nampak dekat sini jadual pendapatan pasukan. Okey, yang pertama anda mula-mula join adalah Explorer. Aktifkan mana-mana node. Okey, lepas tu faedah tambahan tak ada. Lepas tu suku tahunan pun tak ada. Anda pun buat. Bila anda buat, capai je 3 orang tu dah ada dah dekat situ. Bahagian referral tu anda boleh tengok. Boleh tengok dekat situ. Bila klik je referral, anda boleh tengok dekat situ. Biasa admin akan offer. 10 orang je anda complete, anda dah boleh dapat dekat situ dah 200. Okey, nampak dekat situ. Yang bila lepas tu anda complete sahaja 19 orang, okey, deposit pasukan bawah tu pula ada dia punya graf dia tu kan. Nampak dekat situ kan. Complete je 2,000 je automatic terus anda dapat terus 2% perkongsian untung harian. Maksud dia apa? ROI yang downline anda terima tu anda dapat. Untuk berapa peringkat? Untuk 3 level. Okey, boleh nampak kat situ sama juga anda dah layak untuk dapat faedah suku tahunan 5% jumlah daripada deposit pasukan. Sama juga macam saya sekarang ni, rank saya dekat captain kan. Saya baru naik itu kan. Jadi sekarang ni saya nak achieve, saya nak pergi dekat commander ni. Saya dah tak jauh dah. InsyaAllah ada rezeki akan sampai juga. Anda buat saja. Benda ni semua anda pasti akan rasa. Itu saja. Itu saya cakap. Buat dan bermula. Kalau anda buat, ada yang kadang-kadang takut nak ajak orang, jangan takut. Anda sharekan. Anda tak tahu nak cerita, lepas suruh dia register percuma, lepas tu bawa masuk dalam grup. Boleh ajar dia. Suruh dia login, lepas tu scroll up, boleh nampak di situ. Grup WhatsApp ada, grup untuk community. Community dekat Telegram. Yang tak ada Telegram, downloadlah Telegram. Ambil lah peluang dekat sini. Sebabnya apa? Saya dulu antara percaya tak percaya. Lepas tu saya bermula, saya tengok, saya dah login, saya tengok sistem. Tengok sistem, belajar sistem. Tengok macam mana enjin dalam dia tu. Nak buat satu-satu platform ni bukan mudah sebenarnya. Saya pernah buat satu platform juga. Tapi susah, sangat-sangat susah. Nak bayar programmer, lepas tu nak sewa server, bukannya mudah benda tu. Boleh tengok enjin tu, setakat belajar. Tengok enjin dia, sharp ke tak sharp enjin di dalam tu. Profit macam mana, lepas tu withdraw macam mana. Tak ada lagi saya jumpa platform yang RM10, 30 sen. Biasanya RM50. Dan yang terbaik satu pula USDT. Siapa yang tahu USDT macam mana dia boleh pergi, global dia macam mana, itu dia akan faham. Dan withdraw touch and go boleh, anda boleh exchange wallet pun boleh, lepas tu daripada account bank pun boleh. Walaupun kita pump guna USDT, kita nak cairkan guna RM pun boleh. Anda yang kawal. Dekat situ, dekat setting tu anda boleh ubah bank anda tu. Cuma yang tak boleh ubah email, nombor telefon dan username. Itu 3 memang tak boleh ubah. Selain daripada tu anda boleh ubah. Password pun boleh ubah. Boleh nampak dekat dalam tu, bahagian akaun anda tu. Okey? Okey, ini sama semua ni sama Anda capai je. Saya pun tak capai. Sebabnya apa? Saya baru sampai dekat captain. Tapi tak jauh dah. Saya dah akan pergi. InsyaAllah ada rezeki saya akan pergi. Yang penting saya cakap banner lah, belajar untuk banner team. Sebab apa? Sebabnya banyak sangat manfaat. Bukan untuk leader saja. Untuk tim kita. Tim kita dapat berkembang dengan sihatnya, semua pasti akan dapat. Itu saja. Itu sebab saya cakap kita adalah pioneer. Sekarang ni saya dah mula dah untuk tim Indonesia pun tadi dah ada tanya. Kalau anda masuk dalam grup Telegram boleh nampak Telegram official orang Indonesia. Nampak kita padahal pada plan hala 7 strategi kita 2027. Tak tunggu dah, sebabnya apa? Market sentiasa jalan. Kita ada sahabat-sahabat kita yang kat luar sana yang nampak peluang, dia sharekan terus pada sahabat-sahabat dia. Okey? Jelas
Okey, sama juga sini sampailah kita. Doa-doa, saya doakan semoga 97 mata memandang pada malam ni sama-sama kita dapat capai rank yang terakhir. Rank ke-8 tu boleh nampak tu. Hanya kira 10 tahap. Nampak tu. Dia punya senang cakap kalau bahasa dia apa? Kedalaman dia 10. Fahamlah tu. Siapa yang kaki network dia faham benda tu Amin. Okey, Amin boleh next. Sangat mudah. Kita buat je, kita ikut je. Kita apa yang saya cakap follow the flow. Sangat mudah. Okey, nampak ni. Ini saya ulang lagi, nampak ni. Plan hala 7 strategik membentuk masa depan kewangan Web3. Selesai dah ni, nampak ni. Yang sekarang ni kita dah lalui ni sekarang ni, Pangkalan Malaysia dan infrastruktur teknologi berjaya menubuhkan operasi sinergetik di Malaysia serta asas ekosistemnya. Kita dah lalui dah pun macam-macam sebelum ni. Okey, boleh nampak dah pun. Kita dah harungi bersama daripada tak tahu apa-apa dengan bantuan admin-admin yang sangat sporting. Memang sangat-sangat membantu bagi saya. Sebab itulah saya sendiri pun berminat dekat sinergetik ni. Okey, membangunkan infrastruktur MEV, okey, pelaksanaan IP teragih dan pengurusan kecairan. Okey, boleh nampak dekat bawah ni. Lepas tu dan apa yang saya buatkan saya ni saya nampak plan kehadapan ni, apa-apa platform, ekosistem dah baik. Lepas tu kita perlukan sebenarnya, apa yang kita perlukan sebenarnya adalah kita punya komuniti yang sihat. Kalau satu baguslah macam mana pun satu-satu platform tu tapi tak ada komuniti yang sihat, komuniti tu tak berkembang, itu yang susah sebenarnya. Okey? Saya harap anda semua faham, jadi sama-sama kita buat. Sama-samalah kita kembangkan. Sebabnya kita sayang kan. Saya tengok rata-rata yang ni semuanya doa yang baik-baik kan untuk sinergetik ni kan. Jadi sama-sama kita kembangkan. Kita dah faham, kita dah mula faham, kita buat sama-sama. Kita sayang, jangan kita tak sharing. Kita sharing. Okey? Fasa semasa boleh nampak sekarang ni kita pada fasa ni. S3 ni adalah suku ketiga. Enjin kecerdasan AI dan pengembangan ekosistem. Nampak tu? Melancarkan enjin atomik arbitrage, generasi baru yang dikuasakan oleh AI serta mengembangkan ekosistem kepimpinan, memperkenalkan ekosistem GameFi. Ini yang tadi tu, yang berita tadi tu. Yang ini yang kita sama-sama tunggukan tu. GameFi sinergetik bagi memperluaskan penggunaan Web3 dan penglibatan pengguna. Ada macam gaming lah lebih kurang kalau GameFi ni. Ada kalau mana-mana. Kalau kita tengok siapa yang pernah tengok platform-platform yang sebelum ni, ada benda ni sebenarnya. Okey, lepas tu menyediakan sehingga 10 juta dalam bentuk modal benih strategik dan sokongan kecairan institusi macam jaminan bond. Saya dah terangkan pada sesi yang sebelum ni, anda boleh tengok. Okey, lepas tu menyasarkan kerjasama dengan dana patuh syariah. Semua ni dalam proses dah. Dalam proses dah. Bukannya baru nak cuba-cuba buat ke apa, tak ada, dah dalam proses dah. Sama-sama je. Dia akan ikut step by step. Sekarang ni semuanya yang atas sekali kita dah lalui dah pun. Sekarang ni tunggu untuk yang terbaru ni. Saya difahamkan tak silap saya dalam minggu depan ataupun minggu lagi satu lah. Itu je. Kita doakan semoga cepat je. Saya pun tak sabar untuk GameFi ni. Kita nak belajar lagi. Kita nak tahu apa yang bagus sangat sinergetik ni. Itu yang buatkan saya bersemangat sebenarnya. Kita nak tahu lagi. Dia ada. Sentiasa ada. Anda boleh tengok yang platform yang bagus tak bagus ni. Saya bukan nak cakap apalah. Bukanlah saya nak bukan saya nak sanjung sangat pun sinergetik ni. Tapi anda boleh nampak bagaimana servis admin. Lepas tu anda boleh tengok sentiasa ada promosi. Bila masa admin rehat? Memang grup tutup pukul 9 tapi admin bekerja sampai pukul berapa anda rasa? Nak pantau untuk sistem lagi, withdraw lagi, lepas tu profit lagi, lepas tu dengan update terkini, biasanya pukul 12 malam kan? Update terkini lagi, sentiasa ada. Siapa yang baru join, baru register, anda tengok, anda login tu, anda tengok dekat atas tu, loceng tu. Tak silap saya 29 ke 30 dah. Maknanya sentiasa ada promosi yang terbaru daripada syarikat, nampak tak? Itu saja kita dah boleh fikir dah. Bukannya tak ada update ke apa ke, sentiasa update. Boleh dikatakan kadang-kadang satu hari tu boleh ada dua berita terkini kan. Boleh nampak dekat situ betapa aktifnya kita punya sinergetik ni. Okey, jelas Okey, I mean ni menyasarkan boleh untuk dana patuh syariah melalui rakan perbankan terpilih Bank Islam, RSB Bank dan Al Rajahi Bank yang kini masih dalam rundingan. Dah dalam rundingan pun sama-sama kita nantikan. Okey, I mean boleh next. Saya dah kupas dah. Semua ni saya sepintas lalu je sebab saya dah kupas dah benda ni. Boleh tengok pada sesi saya webinar saya yang ke-7. Okey, yang ke-6 pun dah ada dah. Okey, plan hala 7 strategik membentuk masa depan kewangan Web3 pintar. Boleh nampak dekat sini untuk S4 tu adalah suku keempat, ekosistem mudah alih dan pelancaran token. Melancarkan aplikasi mudah alih sinergetik untuk iOS dan Android dengan integrasi BNB Smart Chain. Siapa yang kaki betul dia dah tahu dah apa dia BSC ni. Okey,
Pelancaran rasmi token sinergetik. Itu saya cakap yang sebelum ni, token sinergetik. Kalau yang tak join sinergetik, dia boleh. Bila dah listing, boleh beli kat luar. Masa proses ICO, kita dulu yang tahu. Orang dalam dulu yang tahu. Kita ahli dulu yang tahu. Kalau dia starting pada 1 USDT, kita hold lah, belilah masa tu. Itu saja. Okey, memperluaskan keboleh capaian, stability dan kesaling hubungan, rentas rantaian ekosistem. Kalau orang luar, dia nak beli boleh, tapi slippage tu tinggi, berbeza dengan kita ahli ni. Okey, 2027 pengembangan global dan penerimaan Web3. Memperluaskan operasi ke Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam. Sebab apa dia buka Asia dulu? Kenapa tak buka terus global? Sebab apa? Kita nak daripada kecil pergi ke sederhana dan terus membesar dengan sihat. Itu sahaja. Tapi kalau ada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita dekat luar negara, tak ada masalah. Siapa yang nak ambil peluang, tak payah tunggu dah, jalan je. Sebabnya apa? Sebabnya kita memang boleh gunakan USDT. Dan kalau untuk belah-belah Asia ni sebenarnya touch and go pun boleh. Kalau dia tak ada kan, dia tak ada USDT kan, dia tak tahu USDT kan, ada touch and go. Jadi kat sini sangat mudah sebenarnya. Kita nak macam mana? Daripada kita sendiri sebenarnya. Okey? Menyenaraikan token sinergetik di bursa mata wang kripto utama. Rasa-rasa dekat mana kita nak listing ni? Okey. Membolehkan langganan package note melalui Binance dalam rundingan. Okey. Sama ada Binance ke, Bitgate ke, kita tengoklah sama-sama kita nantikan. Yang penting yang utama. Okey. Okey, jelas? Okey, Amin boleh next? Okey, selesai sesi soal jawab. Ataupun sesi bergambar dulu ke Amin? Bergambar dulu ke soal jawab? Okey, sesi bergambar dulu. InsyaAllah 101, cantik. 101 mata memandang. Okey, sama-sama cepat. Kita jangan buang masa. Sebab saya pun nak kejar masa sebenarnya. Sebabnya kita kerjakan yang 2 hari tu kan. 2 hari je, tak lama dah ni. Kejap lagi dah pukul 12, dah baki tinggal berapa? 24 jam je. Okey. Sama-sama buka kamera. Sama-sama saya doakan 101 yang buka kamera pada malam ni insyaAllah lebih berjaya daripada saya. Amin. Jadi leader, kita kena tunjukkan diri kita. Tak perlu takut, tak perlu untuk tutup kamera ke apa. Sebabnya apa? Semangat. Saya pun tunjukkan diri saya. Saya pun tunjukkan saya pakai baju sinergetik. Kenapa saya bangga dengan sinergetik? Sebab apa? Sebabnya plan. Buka, kita dah login, dah daftar, kita login, kita tengok dalam sistem tu. Sihat ke tak sihat? Okay? Step 1, profit non-stop. Step 1, profit non-stop. Ingat pada yang Muslim masing-masing ada niat nawaitu. Kenapa anda join sinergetik? Sebabnya saya nampak peluang. Anda dah tengok dah video-video sebelum ni kan, yang masih berlangsung lagi sekarang ni promosi. Bagaimana tim luar, Chinese punya tim macam mana berkembang dengan sihatnya, semua semangat buat. Kenapa? Sebabnya faham sistem. Tu saya cakap anda belajar, tengok enjin dalam tu. Jadi anda ambil peluang tu. Kenapa orang kita ni, saya tengok kadang-kadang dia tak nampak benda tu. Kenapa kita hari tu 400 lebih orang boleh nampak separuh tau tim Chinese, nampak tak yang join tu. Anda boleh tengok sesi recording tu 498 sampai ada satu tahap tu 503 tak silap saya. Sejuk saya punya tangan ni, tangan kaki sejuk. Tak pernah lagi saya ni sampai 400 lebih macam tu. Sambutan dia tu lain macam, nampak tak? Okey, jelas Okey. Step 1, profit non-stop. Okay, Amin, ready Amin? Step 1, profit non-stop. Step 1, profit non-stop. Pasakkan niat. Saya join sinergetik ni sebab apa? Sebabnya saya nampak peluang. Saya sama-sama, saya nak buka peluang kepada sahabat-sahabat saya. Berkongsi. Tak ada lagi orang yang rugi berkongsi. Sebabnya apa? Apa yang tangan yang memberi ni lebih baik daripada tangan yang menerima. Itu saja. Kita fikirkan daripada segi apa saya suka buka minda. Fikirkan daripada segi apa yang kita bagi, itu yang berbalik kepada diri kita sendiri. Okay, jelas Okay, ready Amin? Dah selesai Amin? Step 1, profit non-stop. Terima kasih yang spam banyak-banyak. Step 1, profit non-stop. Step 1, profit non-stop. Amin, dah selesai? Okey, dah Sekejap Amin tengah screenshot lagi tu. Step 1, profit non-stop. Okey, siap. Okey, terbaik. Terima kasih Amin. Okey, terima kasih. Terbaik semua. Terima kasih. Anda memang sporting. Saya doakan itu je. Yang buka kamera malam ni, saya doakan anda lebih berjaya. Lebih daripada saya. Amin. Okey. Okey, selesai Okey, next sesi. Next sesi Q&A. Tak silap saya.
Okey, siapa yang ada persoalan yang tak jelas kat mana-mana, jangan tanya soalan yang berulang je lah. Kalau ni nak tanya pasal package baru ke apa ke, boleh. Tapi sama je, konsep sama. Kita ada 2 je package baru. Dan yang terbaru lagi promosi kita ni yang berlangsung 2 hari ni. Kepada tim pengembang ini, masa ni lah anda nak perlu ambil peluang sebenarnya. Boleh tanya, siapa yang nak tanya boleh tanya. Okey. Dekat sini saya tengok sudah salam dari Kajang, okey. Ada persoalan type je dekat sini. Saya akan jawab. Kita nak buat paling ringkas malam ni. Ada siapa-siapa yang tak faham ke macam mana dia berfungsi ke? Adakah soalan yang boleh saya ni tanyakan? Okey, jangka masa 5 ke 10 minit saja. Nampak? Come on guys. Tengok admin dah ni dah tu. Nampak? Admin suruh tanya. 94 rezeki ni malam ni. Saya suka kalau kurang ni. Maknanya peluang kita ni, peluang kita ni untuk memenangi RM100 lagi cerah. Okey, boleh nampak siapa yang stay sampai hujung rezeki dia lah. Itu je lah. Okey. Okey, kalau tier 6, okey, 100% user dapat. Di mana untung untuk platform? Okey, Tuan. Tuan rasa daripada mana untung untuk platform? Banyak kita punya package kan. Yang arbitrage ada kan? Daripada situlah sebenarnya. Banyak. Yang package-package bawah pun admin dah untung dah. Daripada awal pun kita boleh nampak tu keuntungan tu yang suku tahun tu bila kita login tu kita scroll tengok berapa total sale dah pun. Dengan tim kita yang tengah berkembang sekarang ni. Kalau syarikat tak untung, dia tak buat plan tu. Dia tak buat pun. Sebabnya dia rasa untung lah. Dia dapat pun package tu kan upgrade besar. Package tu berapa company dapat. Dekat situ dia boleh bagi. Bila company yang sihat, dia untung, dia bagi sebenarnya untuk ahli. Bukannya manfaat untuk leader je dia bagi. Dia bagi untuk ahli juga. Okay? Boleh faham nampak tak kat situ? Nak tanya, adakah investment kita sedetik ni di insurans dan jika berlaku apa-apa pada negara? Apa-apa pada negara? Tak ada tuan, dia senang je. Selagi kita punya platform ni sihat, selagi kita login tak ada masalah, server internet kita ada, insyaAllah dia akan jalan. Itu je. Sangat simple sebenarnya. Okay, thanks tuan. Okay, sama-sama. Okay, tab 1, profit non-stop. Okay. Siapa lagi? Ada lagi yang nak tanya tak? Salam sir, nak tanya pasal protokol arbitrage. Okey. Tier 1 sehingga tier 6, setiap pool yang dah habis, in future akan renew balik tak? Okey, tak ada. Memang kita punya terma dan syarat kita habis-habislah. Dia akan duduk kat wallet. Daripada kita sendiri. Kita nak pump lah semula. Okey, kalau kita tak nak, kita withdraw. Withdraw charge 3%. Sangat simple. Dia memang daripada awal dia tak boleh untuk macam tu. Sama juga waktu compounding pun sama juga. Dia akan return dulu. Apa-apa pun baru nampak benda tu orang cakap apa sistem yang sihat dan teratur. Itu saja. Okey. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Baik. Ada lagi tak yang nak tanya? Tanya. Ambil peluang. Sebelum ni anda tanya, tapi boleh tanya juga kan dalam grup kan boleh tanya. Saya kan kalau free kadang-kadang skala voice tu saya lah tu. Suara saya lah. Anda boleh cam juga kan. Sebab saya tak ada masa nak tag-tag panjang-panjang. Saya takut anda tersalah faham. Jadi saya suka guna voice seolah-olah macam kita sedang berdepan macam ni. Malam ni ada lagi tak arbitrage 1000? Setakat ni masih ada. Tadi tim saya saya nak buat lah ni tapi tak sempat. Ada tadi dalam dah 70 lebih %. Bila anda klik arbitrage tu, anda boleh pilih kat situ. Kalau macam Pro One tadi dah 70 lebih dah. 78 tak silap saya. Tinggal berapa 20 lebih % lah baki. Itu persen jadi anda boleh tengok kat situ. Walaupun anda tak ada tak ada deposit lagi, kita boleh pergi klik tu saya cakap klik, tak faham anda screenshot, tanya dalam grup. Sangat mudah. Tu nampak tu dah ada MA update. Nampak tu Pro One kan 76.90% dah nampak tu. Tinggal berapa persen ni baki tu. Itu saya cakap, benda ni anda lambat anda memang tinggal. Sama juga waktu trial arbitrage tu 1 ke 3 hari. Modal awal 100 sampai ke 1000. Setiap orang hanya boleh beli sekali je. Sebab apa? Sebabnya syarikat nak semua ahli dapat rasa benda tu. Anda rasa. Betul. Bila kita dah rasa baru kita rasa macam mana dia punya nikmat itu. Macam saya lah. Modal tak berapa nak ada. 300. 3 hari. Hari pertama 30%. Hari kedua 10% modal. Hari ketiga 60%. Terus dapat profit. Dapat 60 lebih. Siapa nak bagi modal? Anda pergilah invest. Simpan lah kat mana pun. Tak jumpa tau. Tak jumpa, sangat-sangat tak jumpa. 300 boleh dapat RM60. Bayangkan yang pada tu ambil maksimal itu RM1,000. Berapa agak-agak untung dia? Boleh kalilah. Itu je. Hanya tier 1 ni unlimited. Tier 5 dia ni, okey. Lepas ni aktifkan ya Cikgu Zack punya. Okey, betul. Baik. Ini tim saya ni. Nampak tu Puan Asrobi. Okey. Ingat, tadi dia pun dah PM saya. Saya cakap lepas ni. Saya akan cuba buat. Jangan risau.
Untuk ni tak ada masalah untuk arbitrage. Arbitrage dia kan jalan terus 42 hari. Okey. Nanti yuk bos. Okey, dia susah bayar dah tu, sudah bayar dah. Okey, betul. Okey. Dah masuk dah dalam akaun saya, kurang RM1. Gunakan. Lagi satu yang nak transfer, yang minta tolong bantuan upline, kena tengok kena tengok apa ni. Kadang-kadang kita gunakan gunakan map transfer kan, dia charge RM1 kan, dah kurang pula. Tapi kalau upline yang okey je lah kan, upline tolong tambah okey lah. Okey. Ada lagi tak persoalan ni? Tak ada, kita teruskan je. Tak payah tunggu dah. Saya pun nak ni lagi. Tim saya nampak tu, tim saya dah PM dah tu. Daripada PM kat luar sampai PM kat dalam ni dah. Okey. 94 mata memandang lagi. Ada tak ada dah? Okey. Okey. Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Okey, terima kasih yang sudah hadir pada sesi webinar malam ni. Okey, tak ada tutup Okey. Dengan secara rasminya saya tutup sesi soal jawab. Okey. Ada lagi pun baru hantar juga tuan. Oh, ada soalan lagi. Okey. Baik Kak. Okey. Saya silentkan dulu. Kejap lagi saya buka. Jangan risau. Ada ni, ada. Okey. Okey, tab 1, profit non-stop. Tab 1, profit non-stop. Tab 1, profit non-stop. Okey, selesai. Saya tutup dengan secara rasmi sesi soal jawab. Segala kalau ada soalan, tanya dalam grup. InsyaAllah saya free, saya akan bantu tolong jawab. Kalau tidak, admin kita yang sangat sporting pasti akan jawab. Sampai anda puas hati. Sampai anda tak ada dah soalan. Okey, sangat simple. Okey? Okey, tu nampak tu. Admin Henry, terima kasih. Okey, siapa yang tak join grup lagi, anda boleh join. Grup WhatsApp ada tu, admin bagi, boleh klik tu. Lepas tu grup untuk Telegram rasmi, official pun sama juga. Sekali lagi saya ingatkan, sekiranya ada barisan admin mana-mana mengaku admin, contoh admin saya sendirilah, contoh mengaku seazli lah kan, ada package terbaru ke apa ke, tak ada Tak ada, ingat betul-betul. Saya takkan pernah PM orang. Okey, orang PM saya sampai saya reply sampai kena block pun ada. Cuma saya ajak pelawar tu ada. Sampai sekarang ni saya dah nombor ketiga lah. Okey. Anda boleh tengok situ. Tak ada, admin tak ada buat macam tu ada plan ketiga lah yang bagi sampai 20%, 30%, tak ada. Ingat, sayang duit kita. Bukan senang nak cari duit. Saya banyak kali, setiap kali webinar saya cuba ingatkan benda ni. Takut anda terkena. Sebab dah ada berlaku, dah ada yang terkena. Dia hanya yang kalau kita tak jelas kat mana-mana, yang PM kita tu anda screenshot, anda hantar. Profil itu hantar dalam grup. Admin tahulah nak buat macam mana. Okey? Apa yang kurang jelas boleh masuk ke grup untuk dapat info je. Nampak tu admin Henry dah siap tulis kat bawah tu dah. Nampak? Anda screenshot je. Anda tak faham, anda screenshot. Anda hantar dalam grup. Sebab itu grup kita gambar boleh hantar, video boleh hantar. Tak ada pun admin tutup bahagian tu. Voice pun boleh. Apa lagi? Nak chat. Chat memang boleh lah. Separuh grup dia akan hanya boleh chat saja. Video tak boleh, gambar tak boleh. Nampak tak? Dekat sini sangat sporting. Sebab apa? Admin kita alert. Itu saja, sangat simple. Okey? Admin terbaik semua, betul. Saya sendiri pun kalau saya free saya akan jawab. Sebab apa? Telegram. Sebab apa saya aktif kat Telegram? Sebab WhatsApp saya balik-balik anda review. Saya sampai fed up. Lala saya belajar balik guna Telegram yang tak berapa nak guna sebelum ni. Saya siap upgrade kepada yang premium. Itu yang boleh bergerak-gerak ikon semua tu. Lepas tu kita boleh post dekat status kita link boleh post Kalau anda user biasa tak dapat. Ini adalah ilmu. Anda boleh nampak kat situ. Dalam sebulan RM16 lebih, tak mahal pun. Bila kita dah ada duit, kita dah kembangkan tim kita, nak mudahkan tim kita, nak tengok tarikan untuk tim kita, itulah dia sebenarnya leader. Leader kena ni lah orang cakap apa kena belajar benda macam tu. Okey? Admin sangat ramah memberi pencerahan. Betul. Sampai anda puas hati. Sampai saya cakap dah. Saya dulu sampai pukul 3 pagi. Cikgu saya tu, Cikgu Louis tu. Saya PM dia masa World Cup bulan 6 kan. Saya sampai 3 pagi. Sampai dia tengok bola pun saya ganggu. Jawab. Itu saja. Sangat mudah. Tu sebab saya minat. Sebab kalau admin yang tak bantu, saya minta maaf lah. Saya tak minat. Itu je. Okey, jelas tutup. Saya tutup secara rasmi. Okey, next. Admin boleh next. Untuk sesi soal jawab dah tutup. Okey, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Terima kasih 95 mata memandang pada malam ni. Sesi ni sangat mudah. Okey, kita akan buat sebelum ni soalan. Sebelum tu lagi Google Form. Kita akan pelbagaikan. Nampak tak? Nampak tak betapa aktifnya barisan admin kita? Okey, kreatif tak kreatif kan? Kita nak tarik. Sebenarnya tarik minat ahli-ahli. Anda dah join ke belum ke? Tetap ni. Dan semua akan berpeluang dekat sini. Cara menyertai sama juga.
Yang join pada sesi webinar sampai tamat, layak sertai automatik menyertai lucky draw. Nampak? Spin wheel. 5 pemenang bertuah akan dipilih secara live sekarang ni. Okey? Menangi RM100 seorang. Hanya 5 pemenang sahaja. Okey? Cara menuntut hadiah macam biasa. Kalau anda dipilih sebagai pemenang, nama anda naik, anda screenshot. Lepas tu nanti hantar dalam grup Telegram rasmi. Bagi tahu dekat tu, saya pemenang nombor 3. Bagi anda punya, dekat situ anda punya username atau email. Ataupun nombor telefon. Biasanya ni je, daripada senang sangat. Admin kita boleh detect semua. Username ataupun anda punya email. Dua tu je sebenarnya. Okey? Jelas ya? Nama pengguna username nampak tu, boleh nampak. Sangat mudah. Macam saya, Moneymaker 8055. Okey, dah. Saya pemenang nombor 1. Okey. Contoh, okey? Okey. Dah selesai, boleh faham semua Okey, kalau dah faham, okey, boleh. Macam mana admin? Ini pun adalah sesi pertama ni untuk kita sama-sama kita ni. Boleh teruskan admin. Terima kasih atas sokongan anda semua. Betul. Admin sangat ramah memberi pencerahan. Betul. Okey? Okey, admin, boleh next? Boleh teruskan? Okey, nampak tu? Press spin. Okey, tu ni river winner. Spin to win. Siapa yang tekan ni? Saya tekan ke admin tekan ni? Nampak admin tekan. Okey, okey. Rezeki anda nampak tu. Oh. Okey. Zulikalina. Siapa dia? Anda kena type dulu dekat sini ruangan ni. Saya pastikan. Saya tak nak ada orang yang tak ada. Kalau tak ada, kita bugi malam ni. Nasib dia. Sebab dia keluar kenapa? 95 dah tinggal 93. Kita tak nak orang yang tak ada. Kita nak orang ni. Admin akan klik ya, okey. Jadi saya nak siapa dia? Jawab. Kalau nama anda dekat sini tertera Zulikalina. Jawab saya. Ya betul ada bunyi. Nampak kan? Okey, saya nak 5 orang pemenang malam ni orang yang wujud. Tak ada sekadar nama je. Saya kira sampai 10. Kalau tak ada kita bugi. Kita cari orang lain. 1 Zulikalina. 2 sila bagi emoji atau komen untuk verify. Betul. Kena tag saya. Kena bagi tahu tu. Saya baru join webinar. Okey, Encik Zulikalina. Betul. Sila ni 2, 3, 4 panggilan untuk anda. Puan ke encik ni, Zul ni. Okey? Saya rasa macam puan ni, Zulikana. 5, 6, 7 panggilan untuk Zulikalina. 8, 9, 10. Habis. Next admin. Kita tak tunggu dah. Maknanya bukan rezeki dia. Dia mungkin ada tadi, lepas tu dia keluar. Memang tu sebab dia. Bila kita join je webinar, kita dah nama kita dah disenaraikan. Okey? Okey, kita next admin. Boleh draw lagi. Bugi. Tak tunggu dah. Kita nakkan 5 pemenang malam ni. Yang ada semalam sekarang ni 94. Termasuk saya pun. Termasuk admin pun. Rezeki. Okey, perlu jawab je dekat ruangan komen. Okey, admin boleh next. Okey, ready? Okey, ready? Tengok Kalau ni terus jawab. Ya. Asrobi Muhammad Noor. Okey, tadi ada. Siapa dia Asrobi? Okey, Kak Asrobi. Sila jawab. Saya. Cepat. 1, 2, 3. Okey, saya ada. Thank you. Okey, tanya Kak. Screenshot Kak. Kak Asrobi, screenshot. Okey, nanti hantar dalam grup Telegram. Saya. Bagi tahu saya pemenang nombor 1 pada malam ni. Okey? Tahniah. Okey, next. Boleh next. Tahniah Okey. Bukan saya, Tuan Kevin. Okey, Dah Puan Asrobi Dah screenshot Rezeki anda, nampak? Itu saja. Sangat mudah. Synergetic ni selalu buat ni. Okey, apa ni? Dah. Okey, next. Pemenang yang kedua
Okey, Tuan Rashid 1966. Kalau ada sila jawab saya. Okey, sila jawab saya. Nampak? Tahniah kepada pemenang cabutan bertuah. Tahniah kepada 5 pemenang. Okey. Ada tak Tuan Rashid? Jawab dekat ni. Tulis dekat ni. Anda buka chat tu, anda jawab saya. Rashid 1966 1. Rashid 1966 2. Saya ada. Okey, terbaik tuan. Tahniah. Screenshot tuan. Screenshot terus. Okey? Screenshot terus. Rezeki anda ni. Okey, Tuan Rashid. Screenshot. Ada dia dah jawab dah. Saya nampak. Jangan risau. Anda screenshot je. Okey, anda pemenang nombor 2 Baki lagi 3 orang. Okey, admin boleh next. Dah screenshot dah tuan? Tuan Rashid. Tapi kalau tak screenshot pun admin take note benda tu. Jangan risau. Recording pun ada. Biar recording berbicara. Kan? Mana nak tengok nama pemenang tu? Dekat sini screen ni. Waktu ni. Nampak ini tengah berbuka sekarang ni. Nampak tak? Nampak tu. Screen ni anda tengok. Dahlia. Okey, Dahlia 1. Cepat. Dahlia. Dahlia. Ada tak? Sila jawab. Saya. Cepat. Dahlia. Dahlia. Terima kasih. Okey, screenshot Macam biasa. Screenshot. Okey. Rezeki anda. Anda adalah pemenang nombor 3. Baki lagi 2. Okey, dah screenshot dah. Okey, screenshot. Cepat. Tutup chat room untuk lihat semua full screen ya. Kalau siapa yang nak ni, apa ni? Okey, terima kasih sir. Bukan saya. Tu dekat ni admin. Bukan saya. Saya cuma sampaikan. Okey. Okey. Nombor 3. Okey, next. Kita next. Dah screenshot Okey, baik. Tanya Bukan rezeki. Kalau dah tengokkan tu, memang rezeki lah. Jayah. Jayah macam perempuan ni. Puan Jayah. Ada tak? Type saya. Huruf besar semua pun. Okey. Saya. Okey, cepat. 1. Jayah. 2. Jayah. 3. Jayah. 4. Jayah. 5. Jayah. Ada tak? Jayah. Jaiyah. Ataupun Jaiyah. 6. Jaiyah. 7. Jaiyah. 8. Jaiyah. 9. Ada pun nasib baik dah 9 dah ni. 9. Saya nampak banyak tu. Saya. Okey, tahniah. Ada screenshot Ada screenshot. Okey. Screenshot. Okey. Lepas tu nanti bagi tahu dalam grup. Saya pemenang nombor 4. Okey. Last satu lagi cepat. Okey, last. Okey, main next. Dolan 86 Mat Arif. Ada ke tak ada? Sila type terus di ruangan chat saya. Anda adalah pemenang kelima. Cik, tuan apa? Tuan Razi. Tuan Razi tengah tepuk tangan Tuan Razi. Tak apa tuan. Tak apa, rezeki. Ini rezeki. Yang penting kita masuk dalam ni next. Kata rajin masuk je. Sesi next ada akan datang. Jangan risau. Itu rezeki. Okey. Dolar. Okey, ada? Okey, saya. Okey, dah. Habis. Bermakna habis lah Okey, jangan keluar dulu. Stay. Kita ada video. Video yang terakhir ni anda perlu dengar sebenarnya. Video ni unlimited Siapa yang masuk awal-awal tadi dah ada video pembukaan dan yang penutup video tu banyak ilmu dekat situ. Admin tak post video tu dalam grup. Kenapa? Hanya untuk orang-orang yang sertai webinar saja yang akan dapat tengok video tu. Kalau rezeki anda boleh record, anda record lah. Itu saja. Okey? Terima kasih lagi saya ucapkan sekali lagi kepada 5 pemenang yang sertai yang berjaya dapat pada malam ini. Semuanya rezeki anda. Untuk next ada lagi kita akan buat secara real macam ni. Okey, yang telus. Sebelum ni Google Form tak nampak. Lepas tu kita ada penambahbaikan nampak kat situ. Kita buat secara soal jawab. Okey, soal jawab kan. Saya yang tanya kan. Okey. Lepas tu yang ini pula kita buat secara spin. Nampak tadi kan benda tu kan secara real time. Real time kan. Okey. Okey, lain-lain tak ada apa, insyaAllah saya sudahkan dengan sesi kita pada malam ini dengan suratul As. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, saya minta maaf kalau ada kekurangan dekat mana-mana. Yang baik itu datang daripada atas sana Allah Taala, yang buruk yang lemah ini itu daripada kelemahan saya sendiri. Step 1, profit non-stop. Step 1, profit non-stop. Step 1, profit non-stop. Okey. Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Ragumu, rugimu. Tindakan anda pada hari ini menentukan anda siapa esoknya. Sangat simple. Anda buat, pasti anda dapat. Man jada wajada.
Sangat simple. Okey. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dengar sisi video penutup, sama-sama kita tengok. Tengok video tu. Okey, Amin boleh teruskan.